Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustaz akan kongsikan satu lagi panduan cara menjawab asbabun nuzul bagi subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah SPM. Cara menjawab sebab nuzul bahagian B yang diperuntukkan 2 markah kepada calon-calon. Calon-calon hendaklah menjawab dengan tepat. Mestilah berikan watak dan peristiwa bagi asbabun nuzul, mengingati perihal peristiwa, menghafal kesemua nama watak di dalam cerita tersebut, dan yang terakhir mengetahui rumusan atau kesimpulan sebab nuzul ayat tersebut. Jadi bila kesemua calon dapat menjawab dengan baik untuk asbabun nuzul, maka calon-calon berhak untuk mendapat 2 markah dengan menyertakan kesemua item-item yang Ustaz sampaikan tadi. Contoh soalan asbabun nuzul, contoh daripada tajuk ciri-ciri mukmin yang berjaya, pengajian Al-Quran tingkatan 4. Contoh soalan, nyatakan sebab nuzul ayat di atas, 2 markah. Okey, berdasarkan ayat yang diberikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina hum fi solatihim khashi'un. Jadi kita perlu menjawab asbabun nuzul berdasarkan ayat Al-Quran yang diberi. Contoh jawapan hendaklah dijawab di dalam bentuk poin. Contoh yang saya boleh kongsikan di sini ialah terdapat riwayat mengatakan Rasulullah SAW solat dengan memandang ke arah langit. Poin yang kedua, maka turunlah ayat ini sebagai petunjuk di dalam solat, iaitulah Rasulullah menundukkan kepala. Pastikan calon-calon faham kehendak soalan dan juga cerita serta perihal peristiwa asbabun nuzul tersebut untuk menguasai soalan asbabun nuzul. Okay, bagi mendapatkan tips-tips SPM dan juga panduan-panduan bagi subjek yang lain, pastikan calon-calon semua follow TikTok YPM dan kongsikan bersama kawan-kawan. Semoga berjaya di dalam PQS A+.